Okey, selamat datang ke Perkhidmatan Awam. Mulai hari ini, anda bukan lagi sekadar seorang pekerja, tapi anda adalah seorang pemegang amanah. Dan dalam sesi kita kali ini, kita akan kupas satu-satunya ancaman terbesar yang boleh hancurkan amanah tu dalam sekelip mata je. Dan ancaman itu adalah rasuah. Baiklah, jom kita tengok apa yang akan kita bincangkan. Ada 5 topik penting. Anggaplah ini macam perisai untuk anda sepanjang berkhidmat nanti. Kita akan mulakan dengan tanggungjawab anda yang paling asas sekali. Perkara pertama, dan ini yang paling penting sekali, anda kena faham betul-betul. Jawatan yang anda sandang sekarang ni bukan sekadar kerja tau. Ia satu perkhidmatan. Dan asas kepada perkhidmatan ni, kepercayaan orang ramai. Tanpa integriti, kepercayaan tu tak akan wujud. Mustahil. Jadi, macam mana kita nak lindungi kepercayaan ni? Senang je, kita kena kenal musuh kita. Jadi, apa sebenarnya rasuah ni? Jom kita tengok definisi yang diterima pakai oleh seluruh dunia. Kalau kita lihat badan-badan antarabangsa macam PBB atau Bank Dunia, definisi mereka sangat jelas dan mudah. Ia adalah penyalahgunaan kuasa yang dah diamanahkan kepada anda untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Itu saja. Dan kat sinilah ceritanya jadi lebih menarik. Sebab dalam undang-undang, bukan perbuatan tu sahaja yang salah. Yang lebih penting adalah niat di sebaliknya. Istilah undang-undangnya ialah mens rea, yang bermaksud minda yang bersalah. Nak buktikan niat jahat inilah bahagian yang paling kritikal dan selalunya yang paling susah. Dekat sini, dekat Malaysia, kita ada macam-macam gelaran kan? Ada duit kopi, duit minyak, pelinci, macam-macam lagi lah. Tapi jangan terpedaya dengan nama-nama tu. Walau apapun gelarannya, ia tetap merujuk kepada jenayah serius yang sama. Okey, sekarang kita dah faham apa itu rasuah. Tapi pernah tak kita fikir apa kos sebenar rasuah ni? Betapa besar kesannya? Sebab kosnya bukan setakat wang ringgit tau. Ia jauh lebih besar dan ia mengancam kestabilan kita semua. Cuba bayangkan angka ni. Setiap satu tahun, rasuah mencuri sebanyak 2.6 trilion dolar AS daripada ekonomi dunia. Bukan juta, bukan bilion, trilion. Angka yang susah kita nak bayangkan kan? Dan untuk kita faham besarnya angka tu, lihatlah apa yang kita semua rugi. Duit sebanyak tu bukan hilang macam tu je. Tak, ia dicuri. Ia adalah duit yang sepatutnya boleh bina beribu-ribu sekolah dan hospital baru. Untuk kita, untuk masyarakat, itu yang dicuri sebenarnya. Dan jangan kita fikir, oh ini masalah negara luar. Tak. Tengok negara kita sendiri. Di Malaysia, dalam tempoh 10 tahun je, dianggarkan kita dah hilang 1.8 trilion ringgit. Disebabkan aliran kewangan haram, termasuklah rasuah. 1.8 trilion ringgit. Fenomena ni bukanlah benda baru. Sejarah dah tunjukkan banyak kali. Ia macam barah. Barah yang sama yang meruntuhkan empayar-empayar hebat dulu. Dari Empayar Rom, Ottomania, sampailah ke Kesultanan Melaka. Malah kerajaan-kerajaan moden pun boleh tumbang disebabkan barah yang sama. Jadi, biar kita jelas kat sini, rasuah ni bukan masalah sosial, bukan kelemahan sistem, bukan. Ia adalah jenayah. Jenayah yang sangat serius dengan kesan yang amat-amat dahsyat. Tapi, macam mana semua ni boleh berlaku? Macam mana seseorang boleh terjebak? Percayalah, rasuah ni jarang sekali bermula dengan satu niat jahat yang besar. Selalunya, ia bermula dengan bisikan-bisikan kecil, dengan alasan-alasan yang kita cipta dalam kepala kita sendiri. Jom kita kenal pasti tanda-tanda amaran ni. Yang ni, kalau aku tak ambil, orang lain pun akan ambil juga. Ini mungkin alasan paling popular. Satu cara kita nak sedapkan hati, nak tipu diri sendiri yang benda ni normal sebab semua orang buat. Tapi persoalannya, adakah itu menjadikannya betul? Ataupun yang ini, bos, aku pun buat, aku ikut je lah. Ini pula mentaliti ikut arahan. Orang tu cuba berselindung di sebalik budaya kerja yang mungkin dah korup. Dia fikir kalau ikut arahan salah, dia tak akan bertanggungjawab. Itu adalah satu kesilapan yang sangat besar. Yang ini pula datang dari rasa tak puas hati. Aku kerja penat-penat, gaji sikit, aku layak dapat lebih. Kerja jujur mana boleh kaya? Alasan ni sangat bahaya sebab ia menukarkan rasa kecewa peribadi menjadi satu lesen untuk khianati amanah, lesen untuk mencuri dari orang ramai yang anda dah berjanji untuk berkhidmat.
Dan akhir sekali, perangkap mangsa. Kalau aku tak buat, nanti kawan-kawan pulaukan aku. Aku ni mangsa keadaan je. Tekanan daripada kawan-kawan, rasa takut dipinggirkan. Ya, semua tu memang kuat. Tapi ia tak pernah dan tak akan pernah menjadi alasan yang sah untuk melakukan satu jenayah. Jadi, inilah 4 perangkap pemikiran yang biasa. Perangkap tak boleh elak, perangkap ikut arahan, perangkap rasa berhak dan perangkap jadi mangsa. Anda kena sentiasa peka dengan corak pemikiran macam ni, bukan saja pada orang lain tapi pada diri sendiri juga. Anggaplah ia sebagai lampu merah amaran. Baiklah, kita dah lihat definisinya, kita dah nampak kosnya yang begitu besar dan kita dah faham macam mana ia bermula dalam fikiran. Sekarang, sampai ke bahagian yang paling penting sekali. Apa peranan anda? Apakah mandat anda untuk integriti? Semuanya kembali kepada satu prinsip asas yang menjadi tajuk kita hari ini. Rasuah dihina, maruah dibina. Ini bukan sekadar slogan. Tugas anda adalah untuk benci dan hina perbuatan rasuah dan pada masa yang sama, bina maruah diri dan perkhidmatan melalui integriti. Kerjaya anda dalam perkhidmatan awam bermula hari ini. Ingat, ini bukan sekadar kerja. Ini satu tanggungjawab yang besar. Pilihan sama ada nak bina maruah atau nak biarkan barah rasuah ni merebak, pilihan tu terletak di tangan anda. Jadi, soalan saya untuk anda, apa yang akan anda bina?